Alah, tahu bisnes ni kan macam cuaca. Ha? Cocok? Betul. Macam cuaca. Sekejap panas, sekejap hujan. Han ni kalau semua nak samakan dengan cuaca, nanti stop pun jadi samakan dengan awan juga. Betul. Tapi awan kan dia bergerak kan. Bila sampai masa dia, awan ni dia hilang lah. Macam YouTube. Angin promosi orang lain. Maksudnya Han nak kena jadi batu lah. Steady, tak terpengaruh dengan angin. Macam tu? Exactly. Tapi bukan batu biasa lah. Dia kena jadi macam sintered stone. Batu ni, sintered stone ni, dia tahan tekanan, tahan panas. Sebab ujung bulan ni, dia kena tahan bentakan sikit lah. Tahu, perumpamaan yang paling pelik tapi paling masuk akal pernah aku dengar. Sebelum nak mula bisnes ni, pinjam 100. Muka aku macam ada RM100 kat dalam beg.